saya cari dia dah seminggu ni, Cik. Dia jadi dia di mana? Saya tak tahu. Saya ni nak minta hutang saya, Cik, dengan dia. Dari mana awak? Saya daripada bandar. Dua-duanya. Mana? Tak apalah, Cik. Saya ni pagi dia dah seminggu laki bini. Banyak kali hutang awak. Boleh tahan banyak lah, Cik. 10,000, Cik. Itulah saya nak pakai duit, Cik. Besok dah. Orang hutang mana pun cari. Itulah. Saya bukan nak bagi, nak susahkan makcik, tapi Yelah, memang macam orang itu tahu nak. Siang banyak. Awak janji macam mana dia dengan awak? dia janji nak buat bisnes. Jadi saya ni fikir kawan. Tapi Masuklah dulu banyak. Tak baik berbual dengan makcik pun. Korang satu pun. Makcik dah dengar bercerita. saya ni segan dengan makcik. Alah tak apa. Makcik pun nak cerita dengan orang. Makcik dah tahu. Makcik cuba try telefon. 10,000 banyak. Hello, Assalamualaikum. Angah kat mana ni nak? Angkat pula. Oh, kat Johor. Dah sampai ni. Oh, tak ada saja mak tanya je. Mak ingat kan dah lama tak datang mamak. Cik, kata Angah kalau ada duit saya pakai dulu. Dia nak pakai 10,000 buat ikan akak ni. Mana ada? Kahwin. Dia nak, ada pun dia nak pakai. Tak ada lah. Ada pun banyak sangat dia nak guna nak kahwin. Tak pakai duit. Cik, boleh kita minta sign makcik sebab kita tanda kita dah pernah datang sini lah. Okey. Jom makcik, sign surat. Saksi. Bawa surat kemari, Zura. Ada tak filenya? Ni suratnya. Ni suratnya. Surat dalam ni, Cik. Kasih. Banyak. Surat dia banyak ni. Ada surat perjanjian tak pun? Ada. Ni suratnya. Cik hantarannya. Sama Aizah, Cik. Makcik. Astagfirullahaladzim. Makcik, minta maaf. Makcik pun terperantai. Happy birthday. Rupanya belon 3 lah. Satu lah. Betul lah. Kakak hantaran 10,000 untuk dia. Alhamdulillah. Syukur pada Allah nak.